Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Lama kan tak jumpa. Hampir 5 bulan Nina rasa kan? Hari ni Nina nak share cara nak buat jeruk betik asam boy yang viewnya lebih daripada 500,000 di Facebook Nina. Sangat rangup, sangat sedap. Dengarkan dia punya rangup tu. Senang je caranya. Nina tahu semua orang boleh buat. Jom kita start. Okey, mula-mula kita sediakan betik yang mengkal. Betik ni orang bagi. Ada yang muda, ada yang mengkal. Jadi kita pilihlah mana-mana yang terbaik dekat sini. Okey, Nina akan gunakan 2 biji lah macam tu. Dan kita kupas kulit dia sampai selesai. Okey, kemudian kita belah 2 untuk kita buang biji dia. Penting untuk buang biji ni bagi bersih ya. Bahagian dalam tu, tengok cantik kan dia punya mengkal dia. Dan satu lagi ni agak belum mengkal juga, tapi dah agak nak mengkal lah kan. Jadi Nina buat je lah sekali arung. Okey. Sayang sebenarnya betik orang bagi ni banyak sangat. Nina tak tahu nak buat apa. Kita buat jeruk Jadi selesai kita buang dia punya biji, kita pun potong lah ikut saiz. Kalau nak buat cube silakan. Okey. Nina buat saiz yang macam ni je. Nina potong sehingga selesai lah yang mengkal dan yang agak mengkal tadi. Okey. Dan kita ketepikan. Okey, settle sudah. Dan hasilnya jadi macam ginilah ya. Okey, selepas tu Nina cuci bersih-bersih ya. Dan settle cuci macam ni. Nina tinggalkan air separuh je kat dalam betik ni. Okey. Dan Nina lumurlah dengan garam betik ni. Apa tujuan Nina lumur garam ni? Supaya kita punya betik ni lebih rangup lah bila kita nak jerukkan nanti Dan Nina perap 1 hingga 2 jam macam tu. Dan dalam tempoh 1 hingga 2 jam tu Nina balik-balikkan lah ya. Biar yang bawah tu ke atas pula, yang atas ke bawah pula, sebab nak bagi dia rata Okey, selesai macam ni. Selesai dah kita perap lebih kurang 2 jam macam tu. Nina tapis air tadi ya. Nina guna air apa masa Nina jerukkan ni? Air biasa, air paip tu. Okey. Lepas tu kita biarkan je macam ni, tapis sampai dia betul-betul air tu hilang, menitik. Okey. Dan kita ketepikan. Okey, untuk air gulanya pula Nina gunakan 2 cup besar gula ni. Okey. Lepas tu 1,5 hingga ke 2 cup cuka. Okey. 4 hingga ke 5 cup air lah, based on kita punya banyaknya betik tadi. Dan Nina letakkan asam boy. Kalau awak ada asam boy, boleh beli asam boy yang dalam paket besar yang warna dia lagi merah menyala, itu lagi bagus Nina ini je yang ada berdekatan dengan Nina pakai apa yang ada sahaja. Okey. Lepas tu kita masak lah sampai gula tu larut. Dan Nina diamkan dan Nina sejukkan kita punya air gula ni sampai dia betul-betul sejuk. Okey, baru Nina tuang betik yang kita dah toastkan tadi tu ke dalam air gula ni. Okey. Okey, lepas tu pastikanlah ke semua betik-betik kita ni kena air gula tu ya. Dan untuk kalau diperhatikan kat sini, betik ni dia punya air tu parat-parat je air gula tu parat-parat betik tu je. Okey, Nina punya cara macam ni lah. Kalau awak nak lebihkan, ikut selera masing-masing Dan dah cantik macam ni. Okey, dan Nina akan masukkan kat dalam peti sejuk. Okey, lebih kurang 1 malam macam tu. Kalau nak lebih pun tak apa, boleh je. Tapi dalam 1 malam sebenarnya awak dah boleh makan lah. Okey, dah jadi dah sebenarnya. Dan untuk pengetahuan lah, yang putih-putih tu kan ada 2 kan. Satu yang mengkal dan satu yang putih kan. Yang putih tu memang ada rasa betik lagi, mungkin perlu dilebihkan masanya. Yang mengkal tu memang dah sedia untuk dimakan. Macam tu lah Okey, dah siap betik jeruk betik asam boy. Kenapa pakai asam boy? Rasa dia memang sama macam orang lama-lama buat dulu Memang sedap. Okey, Nina bagi-bagi jugalah dengan yang berdekatan dengan Nina. Lagi-lagi kepada hamba Allah yang bagi betik ni kat Nina, thank you so much. Okey, itu saja yang dapat Nina kongsikan kepada semua hari ni. Semoga bermanfaat. Kalau ada betik kat rumah tu, bolehlah buatkan bagi anak cucu makan. Oh, by the way, Nina nak cakap, Nina ada je sebenarnya, ada di short. Okay, di video short tu Nina memang hari-hari lah di sini sampai hari Jumaat, Sabtu, Ahad cuti. Okay, kalau nak tengok Nina ada je dekat short sebenarnya.
Itu saja. Okay, semoga manfaat lah. Bye-bye.